Alhamdulillah, terima sekali syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita semua dapat hadir untuk kita mengimarahkan lagi rumahnya, dan pada masa yang sama kita dapat juga mendengar beberapa sedikit ilmu untuk kita jadikan sebagai manfaat untuk kita bersama. Jadi untuk malam ni seperti biasa kita sambung kembali kitab Sunnah Muslimin pada membicarakan tentang ilmu fiqh, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ni sambung kembali tentang beberapa hari yang lepas kita dah sebut tentang masalah hukum merokok. Jadi asalnya kita ni tengah membicarakan tentang pembahagian najis, bab najis, dan juga termasuk najis tu itulah arak. Jadi maksudnya tengah kita selitkan sedikit beberapa hukum yang berkaitan dengan arak, itulah tembakau. Sebab ada juga kefahaman yang mengatakan tembakau itu termasuk perkara yang diharamkan. Disambung dengan seperti arak, ada kata macam tu. Jadi maksudnya dia datangkan dalam kitab sini untuk pencerahan kepada kita bersama, supaya kita dapat pencerahan yang baik tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan rokok. Baik, ulang balik seperti mana yang sudah kita sebutkan pada beberapa hari lepas tentang hukum merokok dan makan tembakau. Dulu orang makan tembakau, makan isap. Jadi apa hukumnya? Baik, di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Dia kata ada pun beberapa makan tembakau dan hisap rokok, maka itu dah khilaf ulama. Makan tembakau dan hisap rokok, makan. Tak tahu makan macam mana orang tua dulu makan. Pokok tu kan. Tak tahu lah, orang malam lah ada juga jenis makan ni. Jadi dah khilaf ulama berkaitan dengan hisap rokok. Rokok sini kita bincang rokok daun. Dia rokok ada dua jenis, ada rokok daun, ada rokok patah tu. Sini bincang bab rokok daun dulu, patah tu tak bincang lagi. Yang kata ada khilaf ulama sini, ada khilaf, beberapa khilaf tentang haram, ada ulama mengatakan halal. Hukum hisap rokok daun. Rokok tak daun tu tak bincang ni, bincang daun dulu. Bermula yang utama, pendapat yang dipegang, yang kita kena pegang ialah barang yang telah menyebut akan dia hukum, tu oleh guru bagi beberapa guru kami lah, kata yang pengarang kita ni Tuan Guru Haji Cik, dia kata di antara guru dia lah telah menyebut lah dalam kitab-kitab dia, mengatakan tentang ada beberapa hukum tentang hukum isap rokok tembakau ni. Apa dia hukum tu? Dia kata ada kalanya wajib isap rokok. Yang pertama hukum dia hukum wajib. Wajib kena isap rokok. Tak isap haram, dosa pula. Wajib kena isap. Siapa tu? Jika tiada hisap rokok, nescaya jadi mudarat. Orang yang mana kata wajib isap rokok ni, kalau dia tak isap jadi mudarat. Mudarat macam mana? Boleh menyebabkan sakit yang teruk, ataupun boleh menyebabkan hilang nyawa kalau tak isap ni. Kalau tak isap, uhak mati. Boleh isap, lega balik lah, tambah power balik lah. Macam tu. Keadaan macam tu wajib kena isap. Tak isap dosa. Sebab syarat menjaga perkara yang lebih besar apa? Nyawa. Nyawa tu perkara yang paling besar, kena jaga. Jangan bagi mati. Maka wajib kena hisap. Sekiranya seorang tu dia tak hisap jadi mudarat. Mudarat tahu mana? Mudarat sehingga kan membuat sakit yang teruk, ataupun boleh menyebabkan hilang nyawa. Maka wajiblah kena hisap rokok. Kalau takat duk menggelisah tu tak nama mudarat. Dia menggelisah, duk tak kena kok ni, tak kena. Tak mudarat tu biasa ya. Itu kita tagih ni. Duk gelisah tu Duduk tak kena, kok ni tak kena, tidur tak kena, duduk tak kena, semua tak kena.
Kata apa? Ketagi. Ketagi tak mudarat. Mudarat ni sakit ataupun boleh menyebabkan hilang nyamuk. Ketika tu wajib kena hisap rokok dia. Kena spare lah banyak-banyak dalam rumah. Itu yang pertama, wajib kena hisap lah. Tengok kita ni kategori mana? Kategori wajib ke kategori yang mana? Yang pertama wajib. Yang kedua, ada kalanya sunat hisap rokok. Sunat hisap dapat pahala. Sunat hisap. Rokok apa ni? Rokok daun. Apa tak ada tu tak macam ni. Daun dulu. Bila sunat tu? Jika kerana ubat. Untuk buat ubat. Bagi ubat, Kalau tak hisap, jadi mudarat jugalah. Bila hisap tu ubat untuk dia. Dia cergah, dia bertenaga, kemah kan. Tak hisap tu lembik macam tekan nasi je. Tak larat. Tak hisap. Kalau hisap kena sepalut, dia tenaga. Simen macam tu. Pak beg cari tak tahu apa. Untuk ubat kan. Ataupun jika tiada hisap rokok, nescaya melarat tiada khusyuk sembahyang. Kalau tak hisap menyebabkan tak khusyuk sembahyang. Bila hisap barulah khusyuk sembahyang tu. Hak tu sunat hisap rokok. Kod daun. Dia kata khusyuk tu apa? Nak tiga khusyuk tu apa khusyuk? Khusyuk ni dapat ingat Allah Ta'ala. Ingat, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu khusyuk. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah macam kamu lihat dia dah. Fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tak rasa dia melihat. Jika kamu tak rasa melihat dia, fa innahu yaraka, maka kamu rasa dia melihat kamu. Tu khusyuk. Tumpu betul hati. Dalam sembahyang tu. Ingat hati. Ataupun dia dapat ingat setiap perkataan dia baca. Dia baca Fatihah, dia ingat apa dia baca tu. Dia faham makna pula. Dia rokok, dia faham apa dia kata tu. Dia sedap dia tengah rokok. Fikiran dia tak melayang kepada perkara-perkara lain. Dia ada khusyuk. Maka kalau orang tu dia hisap rokok, menyebabkan dia boleh khusyuk tawatu tu, sunat hisap rokok. Rokok apa ni? Rokok daun. Tapi kalau tak khusyuk, hisap tak khusyuk, tak hisap pun tak khusyuk, tak sunat lah. Tu sunat hisap rokok. Sekiranya untuk dijadikan sebagai ubat, sembuhkan penyakit ataupun boleh membawa kepada khusyuk sembahyang tu, sunat hisap. Tapi kalau hisap rokok, lupa rakaat pula, tak khusyuk tu. Lupa rakaat, lupa bacaan, lupa macam-macam. Tak khusyuk. Jadi tak boleh hisap, tak sunat lah. Dua, hukum sunat lah. Dan ada kalanya hukum merokok tu haram. Terkadang membawa kepada haram. Haram tu macam mana? Jika tiada mudarat. Haram tu jika tak mudarat apa pun. Kalau mudarat tak hisap, maka wajib kena hisap. Tapi kalau tak mudarat apa, maka punya haram. Dia sihat elok dah. Tapi nak hisap juga, itu haram. Dan ada kalanya haram hisap rokok jika jadi mudarat. Jadi mudarat ni jadi bahaya. Bahaya macam mana? Menjejaskan kesihatan dia. Hisap rokok batu tak mati. Tu haram hisap. Rokok daun. Hisap rokok pening kepala tak mati. Haram hisap. Hisap rokok jadi bagi meloya ke apa ke. Jadi mudarat lah. Maka punya haram hisap. Hisap-hisap batu haram hisap. Hisap-hisap pening haram hisap. Hisap-hisap meloya ke, hisap-hisap rasa macam mana ke, yang tak selesa menyebabkan kesihatan tu, punya haram. Haram hisap rokok. Maka kita tengok kita hisap rokok ni pening ke tak? Batuk ke tak? Kalau batuk, haram hisap, punya hisap kena mati. Tu tiga hukum dah. Wajib, sunat dan haram. Dan ada kalanya makruh hisap rokok.
makruh isap rokok. Bila tu? Iaitu isap rokok tiada jadi mudarat. Isap tak jadi mudarat apa? Tak batuk apa? Dan tiada berasa sedap, tak sedap apa pun. No? Isap tak mudarat apa? Isap tak batuk benda, pening benda, apa benda, dan tak rasa sedap apa pun. No? Kalau isap rasa sedap, itu mudarat. Isap sedap, mudarat. Bahaya, sebab boleh bawa mudarat lagi. Yang kata makruh ni, isap tak mudarat apa? Tak batuk apa pun, tak sakit pening kepala pun, dan tak rasa sedap apa pun. Rasa biasa itu makruh. Makruh. Macam budak-budak baru belajar lah, dia tak batuk apa pun, tapi dan tak sedap apa pun. Kok rasa sedap ke tak juga. Jadi makruh. Kalau sedap tu, itu mudarat, sebab boleh bawa kepada ketagih. Itu yang ke berapa? Yang ke wajib, sunat, haram dan makruh 4. Yang kelima, dan ada kalanya harus isap rokok. Rokok apa ni? Rokok daun. Dengan tiada makruh, tak makruh pun harus isap. Bila tu? Iaitu isap berasa lazat, diisap rasa sedap. Dan jika tiada isap, tiada jadi apa-apa. Tak isap pun tak apa. Tak rasa apa pun kalau isap, tinggal pun tak apa, tak masalah apa. Ini punya harus saja. Harus diisap, dia rasa sedap. Itu kalau tak isap, tak rasa apa pun, tak tagih apa pun. Isap dengan tak isap sama saja. Maka hukumnya harus, harus isap apa? Kodam. Ini disebut dalam kitab ni lah, kitab bagi Syekh Ahmad Khatib. Tetapi yang lebih jelas, kata musannif, yang lebih jelas, bukan harus dia kata. Bukan harus. Orang yang isap rokok ni, dia rasa sedap, dan bila isap tak jadi apa-apa pun, tak batuk apa pun, ini bukan harus, kata musannif. Kata mana? Dia kata, tetapi yang zahir, yang lebih nyata, lebih jelas hukum bagi kita pada masalah jika isap rokok berasa sedap ni, dan jika tiada hisap rokok tak jadi apa-apa, maka kata musannif, sayugianya sepatutnya makruh. Dia kata orang yang isap rokok tak rasa apa-apa, dan pada masa sama dia rasa sedap, itu kata musannif makruh. Pada lah. Sebab apa makruh? Kerana dia kata ikut kaedah fiqh. Pada fiqh apa? Makan tiap-tiap benda yang keji bau, makan benda-benda yang berbau, hukumnya makruh. Maka kalau orang tu isap rokok tak rasa apa-apa, makruh juga, sebab dia bau-bau. Sama macam dengan hukum makan benda-benda yang berbau, makan bawang ke, makan petai ke, makan durian ke, yang bau-bau kuat tu, jadi hukumnya makruh. Maka musannif kiaskan dengan hukum rokok ni pun sama juga. Asap rokok tu pun berbau juga, maka menyebabkan makruh lah. Sama dengan hukum makan benda-benda yang keji, bukanlah harus. Jadi hukum rokok ni ada apa? Ada haram, ada wajib, ada sunat, ada makruh, dan ada harus. Maka kita tilik tengok kita yang isap rokok daun ni duduk kategori mana. Dengan kategori haram sudah. Kalau haram mudarat lah, besar. Kalau makruh tu boleh gagah jawab. Kalau wajib, lagi elok lah wajib. Sebab apa? Sebab takut mudarat, sakit teruk, ataupun jadi menyebabkan hilang nyawa, wajib kena isap. Itu kata dengan beberapa hukum tentang rokok. Rokok mana? Rokok daun. Adapun rokok yang tak daun tu, rokok petah tu, kotak-kotak tu, hak tu tidak ada khilaf ulama. Semua mengatakan hukumnya haram. Haram isap rokok tu. Yang ada khilaf ni rokok daun. Khilaf pada rokok daun. Rokok tak daun tu, rokok atas kotak tu tidak ada khilaf. Semua ulama kata haram. Haram tu sebab apa? Sebab campuran macam-macam dalam tu. Adapun rokok daun tak campur apa, mata-mata tumbuhan. Sebab itulah yang kata hukum haram pada, harus pada, sunat pada tu. Sebab apa? Sebab dia tumbuhan tu tak campur apa-apa. Kalau campur, dia kembali kepada rokok ni, rokok kotak tu, jadi haram. Jadi
rokok kotak tu punya haram. Tapi kalau ikut hukum fiqh ni, yang kata haram tu sekiranya kita nampak depa bubuh benda dalam rokok tu. Depa bubuh buat apa-apa. Kita nampak, barulah hukum haram. Tapi kita pun tak nampak, bubuh bila tak tahu memang kotak siap dah. Itu kembali kepada hukum syubhah. Sebab tak nampak depa bubuh. Dia tak pegang enam tak apa, nak pegang haram pun tak apa, syubhah pun tak apa. Sebab apa? Syubhah ni kita tak tahu. Sebab dengar orang cerita saja. Dan di kotak dia pun tulis dengan apa nikotina, dengan apa benda-benda dalam rokok tu, itu dah maksiat dah. Dia punya kandungan benda tu. Kan? Jadi dia kembali kepada hukum syubhah. Sebab kita tak tahu dia bubuh ke tak, sedangkan dia tulis situ. Tapi kalau kita nampak betul-betul dia bubuh dalam tu, itu automatik dia lah kata haram lah. Sebab nampak dengan yakinnya kita nampak. Itu hukum pada rokok kotak. Dia sama lah macam hukum lain pun. Makanan, minuman ke, kalau kita tahu kata orang bubuh arak dalam tu, maka haram. Maka syubhah kita minum. Ada rabak ni dalamnya ada arak ni kata. Kita pun tak nampak pun. Maka kembali kepada hukum syubhah, kesamaran. Syubhah ni yang akhirnya tinggal lah. Tapi kalau ambil pun tak apa, sebab tak nampak. Kan? Tapi kalau kita nampak memang dia bubuh arak betul, jelas kita nampak, kita tengok dia bubuh, itu haram. Kita minum. Kalau kita nampak je lah. Di hukum fiqh ni dia lebih longgar sikit. Sebab apa? Sebab dia mestilah dia yakin nampak perkara tersebut jelas kata haram, barulah kembali kepada haram. Selagi tak nampak, dia kembali kepada hukum syubhah, kesamaran. Maka bagi orang yang warak, syubhah dia akan tinggal lah. Kalau orang yang tak warak ni, dia ambil perkara walaupun syubhah pun tak apa, tak dosa. Habis. Selesai berkaitan dengan hukum rokok mana? Rokok daun dan juga rokok kotak. Kita faham dah ni, kita tengok rokok, kita boleh sebarkanlah hukum ni. Dan kita boleh beramal untuk kita, jaga diri kita. Ini faedah ngaji. Faedah ngaji ni kita boleh beramal, kita boleh tahu hukum. Setengah orang dia main semayang, dia tak mengaji pun. Main semayang balik. Itu main pula. Jadi syaitan ni, dia cerdik syaitan ni. Sebab apa? Dia dulu ni, sebelum dia dilantarkan rahmat, dijauhi rahmat Allah Ta'ala tu, dia ni guru bagi malaikat. Malaikat suruh syaitan doa untuk dia kuat iman, tambah iman. Sebab ibadah syaitan ni terlalu hebat. Terlalu hebat ibadah dia dulu ni. Malaikat pun tak mampu nak lawan ibadah syaitan ni. Tapi dia kena, dia ada sifat sombong sikit lah. Sombong lah. Dia tak apa, dia pun tak bunuh orang. Hak bunuh ni manusia dia bunuh orang. Dia tak buat dosa besar pun. Kisah sombong tu. Jadi Allah Ta'ala jauhi rahmat daripada dia. Maka dia cerdik. Maka sebab dengan cerdik lah dia mengganggu kita ni yang nak mengaji. Hak ibadah dia tak kacau sangat. Sebab dia tahu kawan ni tak mengaji pun. Dia tahu. Bila tak mengaji, buat tak kena. Kalau tak kena, macam tak sembahyang. Semua tak sah, tak kena. Jadi hak mengaji ni dia kacau kan. Dengan mengaji, segan mengaji, malah dengar, malah nak ikut pengajian tu, dia kacau tu. Kita boleh dengar, kita boleh lawan benda ni, alhamdulillah lah. Kita telah nak kebaikan kepada kita. Kita boleh lawan. Nafsu kita mujahadah dan nafsu mai juga dengar hukum kita dengan agama ni, untuk kita buang kejahilan kita, untuk kita beramal Islam yang sunnah, yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita yang tak nak pilih, kita bukan senang nak duduk sila ni, bukan senang ni, susah, berat lah. Baik, lagi kita bagi dan lagi berkata-kata berkaitan dengan hukum isyak rokok dalam masjid pula. Dan lagi berkata-kata ia guru kami, kata Syekh tadi, guru dia kata apa, dia kata guru dia, bermula isyak rokok dalam masjid itu tiada haram. Isyak rokok dalam masjid tiada haram. Tengok tu, ada lagi sikit ni. Tak haram tu jika ni cukup penting lah. Kita kalau baca kitab, jika tu kena jaga. Kita sebut isyak rokok dalam masjid tiada haram. Jika, kita jaga jika. Jika tu penting. Jika tak haram tu, jika tiada jadi menyakiti orang-orang. Bagi orang yang wajib isyak rokok,
bila dia dapat kewajipan isap rokok, dia kalau tak isap jadi mudarat untuk dia, dia boleh isap dalam masjid. Boleh. Tapi syarat dia sekiranya tak menyakiti orang, tak mengganggu orang lah. Maksudnya tak busuk, tak mengganggu orang. Kalau ganggu orang, bau busuk apa semua, itu haram balik. Haram balik. Jadi kita memang busuk sebab apa, kita dalam aircon ni memang bau kuat lah. Jadi haram terus lah. Sebab masjid dulu tidak ada aircon, masjid dulu. Tambah masjid Rasulullah, pacak pelepah tamal ya, ke masjid Rasulullah. Kan ada dinding, lantai juga ada, simen juga ada. Tujuh terpasir lah. Jadi kembali kepada hukum dulu lah. Zaman dulu ni masjid-masjid dia terbuka. Dia terbuka ni asap dia tak lekat sangat, bau dia tak lekat sangat. Kita memang haram lah kalau isap dalam masjid ni sebab aircon, dia udara tu dia tak keluar. Jadi asalnya hukum isap rokok masjid ni tak haram. Tak haram tu jika tak menyakiti siapa-siapa lah. Kalau menyakiti, mengganggu orang lain pula, itu haram. Jika tiada jadi menyakiti orang-orang yang ada dalam masjid tu, menyakiti tu dengan bau asap, dan tiada jadi kotor kena masjid, tak kotor masjid kalau isap, kotor masjid, habuk-habuk jatuh dalam masjid pula, itu haram juga. Maka tak payah isap dalam masjid sana. Isap di luar masjid. Walaupun dapat kewajipan masjid sekalipun, walaupun tak menyakiti orang, maka takut-takut mengotori masjid. Masjid ni dia hukum dia ketat sikit, kena jaga. Dia tak boleh buat ringan-ringan. Sebab Allah Ta'ala kita kena jaga juga. Kalau kita buat ringan-ringan dengan rumah dia, maka Allah Ta'ala akan melekehkan kita. Kalau kita muliakan apa yang Allah mulia, Allah akan muliakan kita. Kita muliakan apa yang dia mulia. Dia muliakan apa? Masjid, dia muliakan Al-Quran, dia muliakan kitab-kitab, dia muliakan perkara-perkara yang agama dia. Kita muliakan benda tu, Allah muliakan kita. Tapi kalau siapa-siapa yang melekehkan benda dia mulia, maka orang tu akan dilekehkan oleh Allah Ta'ala. Lagi itu semacam lah hukum rokok dalam masjid ni sama dia. Semacam lah makan nasi dan makan kopi dalam masjid. Ada juga kita siapa-siapa tempat-tempat lain ke yang makan dalam masjid. Ada hukum dia makan dalam masjid ni. Yang kita haram isap rokok tadi, sekiranya menyakiti, maka sama juga makan dan minum dalam masjid sekiranya menyakiti orang. Dengan bau makanan tu, bau nasi kandak dalam masjid, sama bau. Beli nasi kandak makan dalam masjid, bau sama bau, ganggu orang nak sembahyang, haram. Ataupun minum kopi, bau kopi, kerana kopi bau kuat tu, bau habis, maka haram. Ataupun menyebabkan mengotori masjid, tumpah nasi ke, tumpah kuah dalam masjid ke, tumpah ayam ke, itu pun haram juga makan dalam masjid. Nak senang, jangan makan dalam masjid, makan luar senang. Selesai masalah. Dan juga, jadi kewajipan ni bukan untuk siapa-siapa, untuk semua orang Islam kena jaga benda ni. Masjid semua orang Islam. Bukan kita untuk imam saja kena jaga, orang lain tak perlu. Untuk Bilal saja kena jaga, untuk Syiah pun kena jaga. Hak tak untuk Syiah tak perlu jaga, tak ambil tahu dah. Semua kena ambil kewajipan ni. Tentang kebersihan masjid, semua kena ambil kewajipan. Kita tengok siapa-siapa yang buat kotor, kena tegur dah abang. Semua orang Islam. Jadi sama lah hukum dia. Siapa-siapa yang makan dalam masjid kena jaga. Tapi dia juga pendapat ulama kata boleh juga makan dalam masjid, syarat dia kita jaga biar elok. Hampak tikam biar elok, seprah biar elok, tak tumpah pun tak apa. Boleh buang lah, senang. Tu pun kata ulama harus juga. Susahlah nak kena hampak pula. Hampak seprah lah, hampak tikam plastik. Jadi banyak ajar pula lah. Boleh jugalah macam tu pun. Yang itu berkaitan dengan makan dan minum dalam masjid. Sama lah isap rokok dalam masjid. Kita dah faham tentang hukum-hukum dia. Hukumnya haram lah sekiranya menyakiti orang dan juga menyebabkan kotor masjid. Dan tersebut dalam Muhimmatin Nafais, dalam kitab yang bernama Muhimmat An-Nafais. Kitab ni kitab himpunan fatwa-fatwa ulama Mekah mazhab Syafi'i. Dia kata isap rokok dalam majlis baca Quran pula. Isap rokok dalam majlis baca Quran. Ada orang tadarus Quran, kita isap rokok dalam tu.
Apa hukum dah? Jadi itu isyak rokok dalam majlis baca Quran. Majlis ni kita buat baca Quran, kemudian ada orang isyak rokok dalam tu. Apa hukum dah? Dia kata hukum dia su'ul adab. Jahat adab. Jahat adab bagi orang isyak rokok dalam majlis yang dibacakan Al-Quran. Orang tengah baca Quran. Quran ni bukan baca satu Quran lah. Maksudnya dibacakan Quran lah. Sama ada baca sikit ataupun banyak ataupun sebuah Quran. Kadang-kadang yang orang tak nampak ketika bacaan tahlil. Dalam tahlil tu ada Quran dalam tu. Pun sama juga ketika orang buat tahlil, jangan isyak rokok. Ataupun jangan makan dalam majlis yang dibacakan tahlil tu. Sebab tahlil tu ada mengenai ayat Quran. Kadang-kadang sini orang baca tahlil, tadi orang nak makan. Tak boleh macam tu. Haram. Siapa haram? Nak makan tu haram. Tak buat tahlil tak haram, dia betul doa. Nak makan tu. Jadi isyak rokok dalam majlis baca Quran ni ukurnya jahat adab. Maksudnya arti jahat adab tu lah, yakni haram. Berdosa juga lah isyak rokok dalam majlis yang dibacakan Quran. Haram, bahkan haram makan minum. Bahkan haram makan minum di hadapan Quran. Sama juga kita makan dan minum di depan Quran. Kita tilawah Quran. Tak ayat silah seperti tu. Syok kita cucuk tinggal seperti tu. Senang je. Sambil baca, sambil makan. Tak boleh tu. Tak boleh. Kalau nak makan atau minum, kena bangun. Contoh kita buat sini tadarrus Quran, halaqah tadarrus Quran, baca Quran ni kan. Baca Quran, itu kalau dah agak keyangkung ke, kena bangun. Keluar majlis. Di belakang-belakang ke, corok-corok sana sikit, ambil minum sana. Tengah baca, tengah makan sini, tengah minum sini. Tak boleh. Haram. Dosa. Ini ramai orang tak tahu. Kadang-kadang sambil baca, sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Blok. Alif lam mim. Dosa. Tak boleh. Sini sebut ni. Ni rujukan tempat sumber dia. Mana? Bahkan haram makan minum di hadapan Quran. Tak boleh makan minum depan Quran ataupun majlis yang dibacakan Quran. Kadang-kadang buat kenduri. Pagi-pagi buka Quran, tak apalah. Speaker tu. Buka Quran, buka zikir ke, tahlil ke. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab ada orang makan dalam tu. Sewa dia buat kenduri, orang makan nasi, buka Quran. Tak boleh. Majlis tu majlis dibacakan Quran, maka haram makan minum dalam tu, tak boleh. Buka lain tak apa lah, buka nasyid ke kan. Buka yang bukan Quran lah. Itulah orang boleh beramal tetapi tak tahu cara kan. Jadi itulah kita duk panggil suruh kepada mengaji belajar ni, nak buat tu, nak faham tu. Kadang-kadang orang kita ni bagus nak buat amal agama ni, kita suka kan. Sudah majlis agama, majlis Quran ni suka, tapi cara tu tak kena kan. Cara amal tak kena, tak betul sebab tak mendapati syarak kan. Jadi syarak ni dia kena ikut dia, tak boleh ikut kita. Kalau ikut kita semua okey belakang kan. Syarak dia kena ikut dia. Walaupun di fikiran kita nampak benda tu okey, tapi syarak kata tak okey. Macam masalah hukum faraid ya. Bila berlaku kematian, maka harta yang peninggalan si mati tu wajib kena ambil harta dia, selesaikan perkara-perkara yang wajib dulu. Hutang dia ke, apa lagi, zakat dia ke yang ada kena bayar, fidyah puasa, fidyah sembahyang, buat wajib tu. Tajhiz mayat, jadi kena ambil duit mayat lah.
beli jengkapan, beli keranda tu kena guna di mayat, tajhiz. Baki tu selesai tak wajib tu, baki tu hal lebih tu. Tu kena faraid. Kena bahagi kepada waris-waris yang layak. Maka hukum Islam ni bila yang dituntut kena faraid tu, yang sunatnya faraid ni kena selesai sebelum jenazah tu dikebumikan. Kena siap dah, bahagi siap dah. Buat kan. Tapi kalau kita harap macam tu, orang kata dan tanah duk merah lagi. Mana dah berkaitan dah. Dan tanah duk merah, rumput dah tumbuh lagi. Bukankah rumput tumbuh? Dia sunat segerakan harta tersebut. Sebab mayat ni bila masa dah kubur, dia tak mau fikir benda-benda ni. Hutang-hutang tak mau fikir lah. Dia nak amal nak kubur tu. Bila kita tak selesai hutang di dunia ni, tak selesai kewajipan di dunia ni, fidyah tak bayar, dia nak kubur, dia jadi masalah. Faham tak? Tak selesai. Tapi kita kena ikut undang-undang lah, kena buat surat apa semua tu lambat. Tak apalah. Kena ikut, tapi Nabi kata kena selesai sebelum dikebumikan. Itu yang terbaik sekali, afdal sekali. Tapi orang faham kata tak boleh apa semua. Tak kena macam mana. Sebab dia pakai akal, dia kata dan lah kalut dengan api mana. Tu orang panggil orang tak mengaji, kita tak tahu pun. Kita nak buat yang terbaik untuk mayat. Itu kita dengan jenazah. Nampak kata hukum jangan ikut akal, kena ikut syarak. Habis. Lagi dan katanya lagi isap rokok di hadapan baca hadis. Isap rokok depan baca hadis pula. Tadi isap rokok depan baca Quran. Macam mana pula kalau isap rokok depan baca hadis? Ataupun majlis ilmu. Di hadapan baca hadis maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata itu qalilul adab. Qalilul adab dah. Artinya qalilul adab kurang adab. Kurang adab baca, kurang adab sebab apa? Isap rokok dalam majlis dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi haram makan minum dan isap rokok di majlis yang ada mayat padanya. Haram makan minum dan isap rokok di dalam majlis yang ada mayat. Kita pergi ziarah jenazah, jenazah duduk atas katil tu, ada orang makan minum tepi tu, haram, tak boleh. Nak makan kena duduk luar pergi duduk dapur belakang-belakang, jangan duduk dalam tempat mayat kan. Ataupun isap rokok bersama juga haram. Jadi haram makan minum dan isap rokok di majlis yang ada mayat. Adapun majlis yang lain maka tak apa, tak haram lah. Majlis yang ada mayat. Jikalau seseorang tu dia letak mayat atas katil, kita nak baca Quran ataupun baca Yasin ke, kita kena duduk atas kursi sama. Bagi Quran tu tinggi pada mayat. Jangan kita duduk bawah katil. Kita lantai tak boleh. Mayat atas katil, kita baca Quran ke, baca Yasin ke di atas lantai, tidak bawah. Pun sama juga haram. Tak boleh. Kena bagi Quran tu tinggi pada mayat. Quran ni dia perkara yang mulia. Tidak ada perkara yang lebih mulia, maka kita kena letak dia atas pada benda-benda lain. Dengan letak benda atas dia. Kadang-kadang letak setiap mata atas Quran, letak handphone atas Quran, letak kunci kereta atas Quran. Itu jahat adab. Tak boleh. Kena jaga. Sebab Quran ni benda yang Allah mulia. Bila kita tak mulia Quran, jadi Allah akan hina kita. Na'udzubillah. Pokoknya wallahu a'lam lah. Untuk malam ni berkaitan dengan pokok pun cukup lah. Berkaitan dengan dan juga perkara yang berkaitan dengan majlis Quran tadi, majlis makan depan Quran, majlis yang ada mayat tu kita dah tahu sikit banyak. Kita tengok hukum, kita jagalah bergadah supaya kita boleh beramal yang terbaik dalam kehidupan kita sementara nak tunggu akhir kesudahan umur kita. Buat yang terbaik, usahalah. Lagi boleh kita beramal, kita buat bergadah. Kita tahu hukum, kita beramal, jaga bergadah. Lama-lama, lama bergadah lah.
Dengan bermudah-mudahnya hukum, jangan. Ha? Tak tak. Kita masuk sebuah kedai makan. Ha? Kita masuk sebuah kedai makan. Ha. Kedai makan tu jumpa Quran, jadi kita buka. Sama lah. Kita pergi kedai makan yang dipasangkan bunyian Al-Quran. Maka jika majlis tu majlis Al-Quran, tak boleh makan lah. Makan tu boleh, kenyang, tapi berdosa lah. Makan kan tak kenyang. Makan tak kenyang, tak boleh makan. Tak boleh makan, tapi dosa betul tu. No, jagalah Quran ni dia mulia, kita kena jaga. Wallahu a'lam. Sambung suratul Mulk.